Guys, korang dah tengok tak video yang itu hari? Pasal kita punya epoxy flat set tu. Ada yang tanya, macam mana nak guna ni? Barang ada, nak guna tak tahu. Korang jangan risau, layan je video ni sampai habis. Dah layan video tu sampai habis? Nampak? Mudah je kan? Korang boleh buat secara DIY. So guys, kalau nak dapatkan, komen je dekat bawah. Tadi tak tahu, sekarang dah tahu. Terima kasih. Roger.